Syafaat makna dia ialah merupakan satu perkataan yang memberi makna maksud berlawanan dengan witir, iaitu menjadikan sesuatu yang ganjil itu dia jadi genap. Itu dari segi bahasa. Adapun daripada segi istilahnya, syafaat ini adalah satu perantaraan, satu apa dipanggil apa, macam orang tengah, perantara di antara seseorang dengan orang yang lain, dengan maksud dia jadi orang tengah tu, perantaraan itu untuk memberikan manfaat yang baik. Bukan dia nak buruk, untuk memberikan manfaat yang baik dan untuk menolak kemudaratan. Itu mana syafaat daripada segi istilah. Arti kata lain apa? Maksud syafaat ini ialah memohon perlindungan. Dia tolong, minta perlindungan untuk orang lain. Itu makna syafaat daripada segi istilah. Dan kita melihat para alim ulama dia membahagikan beberapa pembahagian kategori syafaat ini. Di antaranya disebut syafaat ini ialah ia berlaku bila? Ia berlaku pada hari kiamat. Dia berlaku kepada hari kiamat. Yang kita nak bincangkan, bahaskan ini. Dan ianya terbahagi kepada dua kategori yang utama syafaat. Ulama letak. Yang pertama ialah disebut sebagai syafaat khusus. Itu kategori yang pertama. Syafaat khusus ni apa maksud dia? Apa maksud syafaat khusus? Yang dimaksudkan dengan syafaat khusus ini ialah syafaat yang diberikan khusus kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya seluruh sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat daripadanya, pada pagi ini kita dapat bersama-sama bangun daripada mati kita yang sementara, yakni tidur. Kita bangkit dan kita dapat memulakan hari yang baru dengan sama-sama kita menunaikan solat subuh
dengan secara berjamaah, dan seterusnya kita diluangkan masa oleh Allah Ta'ala untuk kita dipilih berada dengan memulakan hari kita dengan kita berada di dalam taman daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala, iaitu di dalam majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini seperti mana biasa kita akan menyambung pembacaan kita di dalam kitab Al-Iman Biyaumil Akhirati, kitab beriman kepada hari akhirat. Dan insyaAllah kita berada pada tajuk yang terakhir dalam kitab ini. Selepas kita melihat pada tajuk yang membicarakan tentang kolam Al-Kawthar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi minuman nikmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallam yang diberikan keizinan, iaitu pada hari akhirat kelak. Adapun syafaat yang akan kita bincangkan tajuk baru pada pagi ini, musannif menyebut dalam tajuk syafaat ini, iaitu dia letakkan pada tajuk yang terakhir. Yang pertama ialah membahaskan pengertian syafaat. Syafaat ialah perkataan bahasa Arab. Musannif menyebut makna syafaat ialah meminta sesuatu yang baik kepada orang-orang lain. Ini makna syafaat. Kalau kita melihat dalam definisi makna yang diletakkan dalam sudut bahasa di dalam beberapa kitab yang lain, syafaat makna dia ialah merupakan satu perkataan yang memberi makna maksud berlawanan dengan witir, iaitu menjadikan sesuatu yang ganjil itu dia jadi genap. Itu dari segi bahasa. Adapun daripada segi istilahnya, syafaat ini adalah satu perantaraan, satu apa dipanggil apa, macam orang tengah, perantara di antara seseorang dengan orang yang lain, dengan maksud dia jadi orang tengah tu, perantaraan itu untuk memberikan manfaat yang baik. Bukan dia nak buruk, untuk memberikan manfaat yang baik dan untuk menolak kemudaratan. Itu mana syafaat daripada segi istilah. Arti kata lain apa? Maksud syafaat ini ialah memohon perlindungan. Dia tolong, minta perlindungan untuk orang lain. Itu makna syafaat daripada segi istilah. Dan kita melihat para alim ulama dia membahagikan beberapa pembahagian kategori syafaat ini. Di antaranya disebut syafaat ini ialah ia berlaku bila? Ia berlaku pada hari kiamat. Dia berlaku kepada hari kiamat. Yang kita nak bincangkan, bahaskan ini. Dan ianya terbahagi kepada dua kategori yang utama syafaat. Ulama letak. Yang pertama ialah disebut sebagai syafaat khusus. Itu kategori yang pertama. Syafaat khusus ni apa maksud dia? Apa maksud syafaat khusus? Yang dimaksudkan dengan syafaat khusus ini ialah syafaat yang diberikan khusus kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia hanya bagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bagi kepada makhluk lain, Nabi lain, Rasul lain. Hanya pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kategori syafaat kepada Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW, dia termasuk dalam kategori syafaatul uzma. Dia masuk dalam bahagian syafaatul uzma. Apa dia syafaatul uzma? Syafaatul uzma ni syafaat yang paling besar. Dalam syafaat ni, hak syafaat paling besar ialah syafaatul uzma, iaitu syafaat yang Nabi SAW akan bagi bukan sahaja kepada umat dia, umat Nabi Muhammad, tetapi kepada seluruh makhluk. Ketika mana berlaku hari manusia itu, tuan-tuan muslim-muslimat, dihimpunkan dalam satu perhimpunan yang paling besar, yang paling hebat, iaitu bila manusia ni, makhluk ni bangkit belaka, dihimpunkan mana? Di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Macam apa sebelum haji baru ni lah, masa haji baru ni, manusia berhimpun di yaumun arafah, padang arafah. Pada Arafah tu orang panggil apa? Mini perhimpunan, pra perhimpunan. Jutaan manusia berkumpul pada waktu saat masa hak sama untuk menunaikan haji. Itu adalah gambaran pada yaumul mahsyar. Cuma pada yaumul mahsyar ini, tuan-tuan muslimin muslimat, manusia tu bangkit belaka-belaka, kumpul belaka. Mahsyar ini adalah satu gambaran dunia yang lain yang berbeza dengan dunia kita hari ini. Kalau Arafah hari ini, dia ada bukit, dia ada apa semua, gunung ganang. Tetapi di yaumul mahsyar ialah padang yang terbentang luas, tak ada apa. Masa tu manusia berkumpul, Nabi SAW sebut, tuan-tuan, dalam satu hadis, perumpamaan manusia masa tu macam apa busur panah, tahu anak panah hak duduk dalam satu bekas, kumpul belaka dalam. Maknanya berhipik-hipik, busur panah kan banyak-banyak duduk dalam bekas dia tu, panjang gitu, masuk gitu, makna berhimpit, tak boleh gerak. Tu gambaran dia di mahsyar nanti. Manusia berhimpit-himpit, kumpul belaka dalam keadaan siapa tak boleh nak gerak di antara satu sama lain. Ditambah pula, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, matahari duduk dekat dia lalu, di ubung kepala. Bayangkan macam mana suasana pada masa tersebut. Pada masa tersebutlah apabila berlaku keadaan yang sedemikian, dalam tempoh masa yang kita tak tahu berapa lama, manusia duduk berhimpit, berkumpul situ nak tunggu masa mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk diadili, untuk dihisap amalan kita, tuan-tuan, yang kita buat masa kita hidup atas dunia pada hari ini. Pada masa itu, para alim ulama menyatakan, orang-orang yang beriman ni, dia pakak tengok sama dia, lalu di mereka pun bincang, mesyuarat kecil, orang beriman. Orang kafir ni, tuan-tuan, masa tu dia tak tahu dah. Masa tu dalam muka dia cetung, masang, muka dia resah, gelisah, duk mikir kesudahan dia, duk mikir apa nasib dia, duk mikir benda hak dia buat, kenapalah aku bodoh atas dunia, tak beriman, tak melakukan kebaikan, ketaatan. Orang beriman pun ada mikir gitu, orang yang melakukan maksiat. Tetapi golongan orang yang beriman ni, dia mari mikir, nak kupu, nak bercakap, nak bincang. Apa yang mereka bincang, tuan-tuan muslim-muslimat? Orang-orang beriman dia bincang tak sudahan kita ni, tak sudahan kita ni. Tunggu dalam keadaan gini, duk himpit-himpit gini, dalam keadaan matahari dekat atas kepala, ubung apa semua ni. Sampai bila ni? Bila masa ni kita ni Allah Ta'ala nak panggil kita, Allah Ta'ala nak hisap kita. Lalu mereka berbicara,
Akhir pun mereka kata, mari kita pergi jumpa nenek moyang kita, tok kita, hak asal dulu, hak keturunan kita, hak mula-mula dulu. Ya Allah ciptakan paling awal, tuan-tuan. Siapa dia? Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi mereka pun kata, jom kita pakat pergi cari Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, masa di akhirat ni, dia tak macam kita atas dunia ni senang. Sekarang kau senang, ada apa, live location. Kalau nak tu kau cari, boleh WhatsApp. Masa tu tak ada, tuan-tuan. Tak boleh nak WhatsApp Nabi Adam alaihissalam, bagi live location duk mana. Nak cari Nabi Adam, nak minta syafaat ni, nak minta tolong ni, tak boleh. Cari ni, wah, dalam keadaan ramai manusia duduk berkumpul berhimpit ni, nak cari satu butir manusia, apa dia? Adam alaihissalam. Lalu para orang Islam ni rombongan apa berjalan, gimari dengan izin Allah Ta'ala jumpa Nabi Adam alaihissalam. Bila jumpa Nabi Adam alaihissalam, mereka pun mengadu. Wahai Adam alaihissalam, mereka kata, sesungguhnya kami nak minta tolong syafaat supaya mung ni minta doa, minta dengan Allah Ta'ala, supaya kamu minta Allah Ta'ala cepatkan, segerakan hisab pengadilan kami, panggil kami cepat, jangan lock kami duduk gini. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun bila dengar gitu, dia pun tengok, dia pun kata, wahai manusia, dia kata, aku ni datuk nenek moyangmu, hak awal kali ya Allah Ta'ala ciptakan. Aku bukan tak nak tolong, tapi aku teringat ketika mana aku duduk dalam syurga Allah Ta'ala, ketika mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku. Pada saat itu Nabi Adam kata, aku teringat aku langgar perintah Allah, aku terpedaya dengan hasutan iblis laknatullahi alaih, dengan aku makan buah khuldi, sedangkan Allah Ta'ala dah jelas-jelas tak bagi aku dekat, tak bagi aku makan, tapi aku terpedaya dengan iblis. Lalu aku rasa tak layak, aku malu nak minta dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam tak sanggup, tuan-tuan, nak minta syafaat dengan Allah Ta'ala, nak bagi syafaat, nak minta pertolongan. Lalu Nabi Adam alaihissalam kata, dia tunjuk pada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. So jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ni, tuan-tuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, dia ni berdakwah, tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa kena penat lelah, walaupun orang tolak, walaupun orang lawan, 750 tahun, tuan-tuan. 750 tahun. Berapa kerak, berapa manusia yang ikut dia. Lalu mereka pergi jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Musim rombongan orang Islam ni, akhirnya cari mana Nabi Nuh alaihissalam, jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka minta pada Nabi Nuh alaihissalam, ya Nabi Nuh, wahai Nabi, ya Allah, Nabi Nuh, tolonglah doa pada Allah Ta'ala supaya diberikan cepat dihisab kami ni, minta syafaat. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun dengung, dia kata, aku ni maksudnya tak layak nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ki apa, tuan-tuan? Ki aku berdakwah 750 tahun, tiba-tiba aku hilang sabar. Hilang sabar. Ki hilang sabarnya, aku minta doa kepada Allah Ta'ala. Apa doa Nabi Nuh, tuan-tuan? Minta Allah Ta'ala hancurkan kaum dia yang tak nak ikut dakwah dia, walaupun dia dah berdakwah 750 tahun, supaya Allah Ta'ala turunkan azab pada kaum dia. Yang mana Allah Ta'ala terima doa Nabi Nuh alaihissalam, Allah turunkan azab apa? Banjir, besar.
Nabi Nuh kata aku tak layak sebab aku tak sabar. Tuan-tuan 750 tahun tak sabar lagi. Tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam. Setara tu tak sabar lagi. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan. Allah bagi ujian sikit pun kita dah ngeluh dah. Tuan-tuan, hari ni Nabi Nuh 750 tahun. Nabi Nuh kata pun mugilah ditunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi jumpa Nabi Musa rekah, pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun Nabi Musa kisah apa? Dia kata kisahnya satu kisah aku bunuh seorang hamba, seorang manusia. Dia tak sanggup. Malu nak minta tolong Allah Ta'ala, nak minta Allah Ta'ala percepat syafaat. Kisah apa dia? Kisah dia tapah. Ada kisah tuan-tuan. Dia tapah seorang Bani Israel tu. Kisah napa dia Nabi Musa ni mati Bani Israel tu. Bani Israel tu mati. Ni hebat Nabi Musa alaihissalam. Kisah tu dia kata aku malu nak minta dengan Allah Ta'ala. Maknanya para Nabi dan para Rasul ni tak sanggup berlaku. Kecuali apabila mereka jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu ni mereka jumpa, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat doa minta dengan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umat manusia untuk disegerakan hari hisab dan pengadilan di sisi Allah Ta'ala. Ini di antara keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kategori pertama bab syafaat. Kategori kedua syafaat ini adalah syafaatul umum. Ini syafaat umum. Syafaat umum ni disebut oleh para ahli ulama bahawa Allah Ta'ala mengizinkan kepada hamba-hambanya, semua hamba-hambanya yang soleh, yang baik, yang beriman, untuk memberi syafaat kepada sesiapa manusia, orang yang diperkenankan untuk diberikan syafaat olehnya pada hari kiamat kelak. Syafaat ini termasuk dalam kategori syafaat yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi-Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para syuhada yang boleh bagi syafaat pada 70 orang ahli kerabat keluarga dia, yang boleh tarik dia masuk dalam syurga. Termasuk dalam syafaat umum. Contoh dia apa dia? Contoh dia tuan-tuan, orang yang mana dia memberikan syafaat kepada penghuni neraka, orang hak masuk neraka. Tapi tuan-tuan, muslim-muslimat, syarat dia orang masuk neraka tu orang beriman. Dan orang beriman masuk neraka juga. Ya, orang yang buat maksiat, dia tidak bertaubat, lalu dia masuk neraka untuk diadili, dibalas berkesesuaian dengan maksiat yang dia lakukan atas dunia. Kemudian selesai daripada dihukum dia, diadili dia dalam neraka itu, maka dia akan diangkat kembali keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Lalu hak ni boleh diberikan syafaat untuk mereka diangkat keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syafaatul umum. Syafaatul umum ni para nabi, para salihin, dia boleh bagi. Sebagaimana satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ana sayyidu walada adam yaumul qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku adalah merupakan pemimpin anak Adam alaihissalam masa mana pada hari kiamat. Aku adalah merupakan orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur aku. Aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat.
dan aku juga adalah merupakan orang yang pertama dibenarkan memberikan syafaat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, para nabi dan para rasul. Yang kedua, dalam termasuk dari syafaat umum yang boleh bagi syafaat ialah hafiz Al-Quran. Tuan-tuan, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, dia boleh bagi syafaat pada hari kiamat. Disebut hadis daripada Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu qullataini la yuqawwama lahuma ahlud dunya fayaqulani bima kusina hadhihi fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an summa yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannah wa ghurrifaha fahuwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadha kana aw tartilan. Nabi menyebut dengan maksud akan dipakaikan di kepalanya, akan mahkota. Orang yang hafal Quran ni tuan-tuan, di akhirat kali dibangkitkan, dia akan dipakaikan apa? Mahkota di kepalanya. Dan kedua ibu bapanya akan diberikan perhiasan. Mak ayah juga diberikan perhiasan. Perhiasan yang dipakai oleh mak ayah tu tak boleh dinilai banding dengan perhiasan masa duduk atas dunia. Mana penduduk dunia dulu, mana tak boleh banding perhiasan dia. Lalu mereka bertanya, mengapa kami diberi perhiasan seperti ini? Mak ayah tu bila dipakaikan perhiasan tu, dia tanya, kenapa kami diberikan perhiasan ini? Lalu Allah menjawab, kerana anak kamu mempelajari Al-Quran, yakni hafiz Al-Quran. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat syurga dan bilik-biliknya. Dia akan terus naik selama dia membaca ayat Al-Quran. Ayat Quran dia apa dibaca, dia akan naik. Hadis riwayat daripada Hafiz Ibn Hajar. Di dalam apa riwayat Ahmad dalam kitab Hafiz Ibn Hajar. Maknanya itu yang kedua. Anak yang hafiz Quran, dia boleh bagi syafaat pada mak dia, ayah dia. Yang ketiga syafaat umum termasuk juga ialah anak-anak kecil. Anak kecil hak mana? Tuan-tuan, yang mati dalam kubur, dalam perut. Anak kecil yang mati masa kecil, pada usia kecil, pada usia dia sebelum balik, dia akan bagi syafaat pada mak ayah dia. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada salah seorang wanita daripada wanita Ansar, la yamutu li ahdakunna salathatum minal waladi fatahtasibahu illa dakhalatil jannah. Faqalat imra'atun minhunna awisnaini ya Rasulullah, qala awisnaini. Nabi menyebut, tidaklah ada daripada kamu seorang perempuan yang mati 3 orang anaknya. 3 orang anak dia mati kecil, maka kamu mengharapkan keampunan ke atas anaknya, serta menerima, menghadapi anak mati ni bukan mudah. Nabi kata menghadapi, redha dengan kematian anak kecil itu dengan bersabar. Demikian itu kamu akan memasuki syurga. Nabi kata mu akan masuk syurga. Seorang perempuan Ansar bertanya, sekiranya 2 orang,
Nabi sebut 3 orang anak. Lalu dia tanya, kalau 2 orang anak hak mati kecil, wahai Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, maka walaupun 2 orang, mana ibu bapanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak hak meninggal kecil dia boleh bagi syafaat ketika mana hari kiamat kelak. Yang keempat, termasuk dalam syafaat umum ialah orang yang mati syahid. Ini yang keempat, orang hak mati syahid. Yang dimaksudkan dengan mati syahid ni apa tuan-tuan? Hak mati berjuang fi sabilillah, di medan peperangan, dia mati syahid. Nabi SAW sebut, lisyahidi indallahi sittu khisali yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannati wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal faz'il akbari wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju minal huril ain wa yushaffa'u fi 70 insanin min aqaribihi. Kelebihan orang yang mati syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 6 benda. Orang mati syahid ni 6 benda dia akan dapat di sisi Allah Ta'ala ketika mana dia dibangkitkan. Yang pertama sekali, keistimewaan diberikan kepada dia, dosa-dosanya semuanya akan diampuni. Dosa dia yang dia buat semua diampunkan oleh Allah Ta'ala ketika mana saat pertama darah dia memancut keluar. Darah dia tu memancut keluar, yang pertama sekali semua dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dia akan dapat melihat tempat duduk dia dalam syurga. Sebab tu orang mati syahid ni boleh kata purata dia akan senyum, muka dia akan senyum. Kita tengok gambar-gambar pejuang Islam di Palestin, tuan-tuan, kena tembak, kena bom apa semua, tapi muka dia bersih, senyum je. Sebab apa? Masa dia nyawa dia dicabut tu, roh dia dikeluarkan, dia nampak dah tempat duduk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang mati syahid dia akan dilindungi daripada azab kubur, fitnah kubur. Dia tak akan lalu macam hak kita lalu. Orang hak bukan syahid lalu. Apa yang orang bukan syahid lalu? Yang pertama, dia masuk dalam kubur, dia akan didatangi oleh 2 malaikat Munkar Nakir. Semua akan jumpa belakang, akan lalu belakang, kecuali orang-orang yang syahid. Dia tak akan lalu. Dia tak akan diuji, tak akan melalui fitnah kubur, tak akan melalui azab kubur. Yang keempat, dia akan terjamin daripada malapetaka besar, iaitu pada hari kiamat. Dan dia akan merasakan kemanisan iman. Yang kelima, dia akan dapat kelebihan apa? Dikahwinkan dengan bidadari, hurin ain. Bidadari dalam syurga dia akan dikahwinkan. Yang keenam, dia akan diperkenankan untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang ahli keluarga dia. Bayangkan tuan-tuan, 70 orang ahli keluarga. Dia boleh bagi pertolongan, pada hari akhirat kelak. Seterusnya yang kelima, syafaat, termasuk dalam syafaatul umum ialah Al-Quran. Ni hak duduk dekat dengan kita sama. Kita nak berjihad tak boleh tuan-tuan. Kita nak pergi berjuang fisabilillah, berasa tak layak lagi, tak mampu lagi. Yang kelima ni termasuk dalam hak boleh bagi syafaat kita hari kiamat kelak, hak duduk dekat, duduk sekeliling kita. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, dia akan bagi syafaat ketika mana kita pada hari kiamat. Berdasarkan satu hadis
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi sebut, bacalah kamu akan Al-Quran. Nabi kata, kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya ia itu, yakni Al-Quran itu, ya'ti, dia akan datang. Bila? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Dia datang hari kiamat syafi'an. Dia akan cari kita, tuan-tuan. Quran akan cari kita. Mana? Ni, mana dolah apa semua. Hak dia duk pegang Quran sama. Bukan hafal, bukan dia ngapal Quran, tuan-tuan. Dia baca Quran. Dia baca Quran, tak tinggal Quran. Bangun pagi Quran. Zuhur Quran. Lepas asar Quran. Maghrib Quran. Lepas sebelum tidur pun Quran. Quran sentiasa bersama dia dengan dia. Tak baca banyak, baca sikit. Tak hafal banyak, hafal sikit. Kemudian dia apa benda hak dalam Quran tu dia pegang, dia ikut perintah Allah Ta'ala, dia buat, dia laksana. Allah Ta'ala larang benda-benda larangan, tegahan Allah Ta'ala, dia tak buat, dia ikut. Dia tinggalkan tegahan Allah Ta'ala. Maka di hari kiamat Quran akan cari dia. Kemudian dia akan memberikan syafaat kepada apa yang membaca akan dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena ingat, ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa Quran ni dia boleh datang kepada kita dengan dua keadaan di akhirat kelak. Kau ni kena jaga juga. Tuan-tuan kena jaga. Memang kita nak Quran tu datang memberi syafaat. Tetapi kita bimbang Quran itu dia datang kepada kita dan dia menjadi pendakwa kepada kita. Hak tu hak kita takut, tuan-tuan. Kita takut, tuan-tuan, hak ni. Quran mari cari, ingat nak bagi syafaat. Ingat nak bagi pertolongan kepada kita. Rupanya Quran mari ni nak jadi dakwa, nak dakwa kita di hadapan Allah Ta'ala. Dia nak dakwa apa? Tuan-tuan ngaji Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan ngaji tafsir. Adalah kuliah maghrib, ustaz wak mari buka Quran, buka tafsir, tuan-tuan apa buka, dengar, baca ayat Quran, bahas tentang hukum dia, tentang apa yang terkandung dalam Quran, tuan-tuan tahu. Kemudian tiba-tiba Quran tu dia akan dakwa, tuan-tuan, mengaji Quran, faham Quran, tahu benda dalam Quran, tetapi tiba-tiba masa hidup atas dunia melawan Quran, melawan aku. Melawan aku. Quran akan jadi pendakwa di hadapan Allah Ta'ala. Mu tak ikut aku, bukan mu tak tahu bahawa sekian ni Allah perintah Allah. Allah Ta'ala suruh mu sembahyang, mu tak sembahyang. Walaupun mu tahu Allah Ta'ala suruh mu puasa, mu tak puasa. Allah Ta'ala suruh mu bayar zakat, mu tak bayar zakat. Ni. Lalu Quran itu dakwa kita di hadapan Allah Ta'ala. Dia boleh jadi dua, bagi syafaat, atau dia pun jadi pendakwa kepada kita pada hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Quran tu mari, dia bawa syafaat kepada kita. Okey, kita sambung pada apa yang disebut oleh musannif. Mana syafaat ialah meminta sesuatu yang baik kepada orang lain, di mana pada hari kiamat kelak Allah mengizinkan kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-Nya untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang durhaka dan berdosa. Syafaat adalah tanda rahmat Allah yang tidak terhingga kepada hamba-Nya. Hanya boleh dilakukan oleh orang yang diizinnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih.
Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Firmanullah Ta'ala dalam surah Taha ayat yang ke-109, Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, yakni hari kiamat, tidak berguna syafaat pertolongan kecuali kepada orang yang diizin oleh Tuhan yang Maha Pemurah untuk memberi syafaat, dan dia telah meredai perkataannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, yang bermaksud, dan mereka tidak memberi manfaat syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Firmanullah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 87, lam yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memberi syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Di mana ayat-ayat ini jelas menunjukkan kepada kita yang diizin oleh Allah memberi syafaat ialah orang-orang yang diizinkan oleh Allah, di antaranya para anbiya, para ulama yang soleh yang beramal dengan ilmunya, dan juga para syuhada, dan juga para malaikat juga boleh bagi syafaat. Perkara ini dinyatakan lagi dalam nas-nas yang sahih, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Nabi sebut dia memberikan syafaat, yashfa'u, hak boleh bagi syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat, salah satu, tiga orang. Yang pertama al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Summal ulama, yang kedua ialah daripada kalangan ulama. Ulama ni dia pewaris pada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu ulama-ulama yang soleh, yang beramal dengan ilmu dia, yang beramal dengan Quran dan hadis. Yang ketiga summa syuhada, kemudian ialah orang-orang yang syahid fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Musannif menyebut adapun syafaat pada malaikat dinyatakan oleh firman Allah Taala, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda, dalam surah An-Najm ayat 26. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan kepada sesiapa yang ia kehendaki dan ia meredainya. Dalam perkara syafaat ini, Rasulullah SAW mendapat keistimewaan yang lebih berbanding dengan para nabi dan para rasul yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke maqam yang terpuji. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, famin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil maqamil mahmudi fil ayah faqala huwal maqamul ladzi ashfa'u fihi li ummati, akhraju Ahmad wa Tirmizi wal Baihaqi fi dalail. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pernah ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maqam yang terpuji yang dinyatakan dalam ayat surah Al-Isra ayat 79 tadi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah maqam, yakni kedudukan di mana aku boleh memberi syafaat padanya kepada umatku, iaitu pada hari kiamat. Maqam mahmudah, maqam yang tinggi, yang terpuji, makna berbanding nabi-nabi dan rasul yang lain. Dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW,
kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap Nabi ada satu doa permintaan istimewa. Setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, Nabi bagi tahu, semua Allah Ta'ala bagi satu kelebihan, satu keistimewaan untuk dia minta doa kepada Allah Ta'ala. Pada setiap Nabi ni ada satu doa istimewa, ada satu doa istimewa yang Allah Ta'ala akan mustajabkan khusus kepada umat dia. Semua Nabi dan Rasul ni, dia telah pun angkat doa dia. Doa istimewa tu diangkat minta dengan Allah Ta'ala. Ketika mana dibangkitkan untuk umat-umat dia. Nabi Musa pun dah berdoa, Isa dah, Nuh dah, semua. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, aku dak. Yang mana Nabi menyatakan, wa inni ikhtabi'tu, aku tak guna pun doa ni, keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni. Sedangkan Nabi-Nabi lain telah guna belaka. Aku simpan, ikhtabi'tu, Nabi kata aku simpan dakwati, doa khusus istimewa aku ni. Bila masa mana? Syafa'atan di ummati. Aku nak guna bila hari kiamat untuk apa? Doa minta syafaat, minta pertolongan kepada siapa? Kepada umat aku nanti. Masa hari kiamat nanti, masa kita tengah apa? Tengah dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan apa, suasana yang sangat hebat besar tu, maka Nabi akan guna doa istimewa dia ini untuk minta syafaat pertolongan daripada Allah Ta'ala khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu bersabda, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwat Tabuk qama min al-lail yusalli fajtama'a rijalun min ashabi yahrisunahu hatta idza salla wansarafa ilaihim faqala lahu faqad u'titu al-lailata khamsan ma u'tihinna ahadun qabli amma ana fa arsiltu ila an-nasi kullihim ammatin wa kana min qabli innama yursalu ila qaumi wa nasratun wa uhillat li al-ghanaimu aklaha wa kana min qabli yu'azzimuna aklaha wa kanu yuharrikunaha wa ju'ilat liyal arda masajidan tahuran aynama adraktani salatu tamassahtu wa sallaitu wa kana man qabli yu'azzimuna dhalika innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa bai'ihim wal khamisatu hiya ma hiya qila li sal fa inna kulla nabiyyin qad sa'ala fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamati fa hiya lakum wa liman syahida alla ilaha illallah. Rawahu Ahmad bi isnadin sahihin. Hadis yang berbunyi, yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW dia bangun untuk solat malam ketika mana tahun berlakunya peristiwa peperangan Tabuk. Ghazwat Tabuk ni adalah satu peperangan yang di antara peperangan yang istimewa berbanding dengan peperangan lain.
Ghazwah Tabuk ni berlaku pada tahun, orang kata pada musim panas, yang sangat panas. Dan Ghazwah Tabuk, Rasulullah SAW dia isytihar nak berperang tu, dengan Rasulullah SAW bagi tahu terus pada sahabat destinasi nak pergi mana. Berbeza dengan peperangan lain, Rasulullah panggil sahabat nak berperang, tapi Rasulullah tak bagi tahu destinasi sebagai satu strategi peperangan. Berbeza dengan Tabuk, Rasulullah bagi tahu dah kita nak pergi Tabuk, nak pergi perang. Tabuk dengan Madinah ni, kalau orang pergi umrah apa semua, jarang-jarang pergi ziarah Tabuk, sebab dia Tabuk ni kedudukan dia sangat jauh daripada Madinah, jarak dia jauh. Kalau musim sejuk ni, Tabuk ni di antara tempat yang salji turun. Kalau daripada Madinah, Tabuk gunung dia tu di antara tempat salji turun. Yang tuan-tuan kalau tengok musim sejuk, orang Mekah Saudi ni main salji, di antaranya ialah di Tabuk. Masa tu musim panas, jarak perjalanan pula jauh. Masa tu juga sekali kebun kurma sedang keluarkan masak, nak masak dah. Kebun kurma masak. Kurma ni tuan-tuan, dia tak macam pokok lain. Dia kena petik masa dia masa dia mekar, sebelum ranum. Kalau petik lewat, dia akan jadi masak doa lalu. Orang Kelantan panggil lebu. Makna kalau petik lewat, dia akan turun harga, nilai harga dia tak ada, dia akan jadi masak. Ini kurma. Masa tu sesuai nak petik, bila Rasulullah isytihar nak pergi keluar ke Tabuk. Jadi tu adalah peristiwa Tabuk ni panjanglah kisah dia, yang menyaksikan tiga sahabat yang hebat. Di antara siapa dia? Ka'ab. Di antaranya Ka'ab, siapa lagi? Umayyah. Ni di antara sahabat-sahabat yang tak keluar ikut berperang tanpa ada sebab keuzuran syar'i. Yang mana bila Rasulullah SAW balik, mereka pergi jumpa Nabi SAW dalam masjid. Orang yang tak pergi keluar ni akan pergi jumpa Nabi dalam masjid. Nabi dia lepas musafir, dia akan balik duduk dalam masjid dulu. Lalu orang akan mari datang jumpa Nabi. Golongan musyrikin, bukan musyrikin, golongan munafik ni, dia akan mari jumpa Nabi, dia akan bagi alasan. Minta maaf ya Rasulullah, kaki sakit. Minta maaf ya Rasulullah, mak saya uzur, tak boleh. Dia macam-macam alasan dia reka cipta. Ada pun tiga sahabat ni, saya ingat Ka'ab, Umayyah, pasal Umayyah tak silap. Ada seorang lagi saya lupa nama dia. Ada tiga sahabat ni tuan-tuan, dia pergi jumpa Nabi. Ya Ka'ab ni tuan-tuan, dia tak pernah miss dengan peperangan Rasulullah SAW kecuali Tabuk ni. Dia jumpa Nabi SAW, walaupun kaum dia kata, wahai Ka'ab, ni first time kamu tak ikut Nabi SAW, membuatlah alasan-alasan yang munasabah supaya kamu tidak dihukum oleh Rasulullah SAW. Lalu Ka'ab pun kata pada kaum dia, mu ni, dia kata, aku boleh tipu Rasulullah SAW, aku boleh buat sejuta alasan di hadapan Rasulullah SAW, aku tak pergi ke Tabuk ini, tetapi apa alasan aku nak bagi tahu pada Allah Ta'ala bila hari kiamat kelak. Ini hebat tuan-tuan. Kita boleh tipu atas dunia, kita boleh tipu orang, kita boleh tipu kawan kita, kita boleh tipu isteri kita, tapi tuan-tuan, bila dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala, mula tipu Allah Ta'ala macam mana? Ini hebat. Ka'ab kata, aku nak tipu, nak buat alasan apa dengan Allah? Dia pergi jumpa Nabi, dia bagi tahu, ya Rasulullah, aku tak ada uzur apa. Ka'ab dia masuk tu daripada jauh, Nabi SAW tengok Ka'ab, Nabi senyum dah. Nabi duduk, Nabi tengok Ka'ab masuk, Nabi senyum daripada jauh. Tuan-tuan, tengok Ka'ab. Lalu Ka'ab pergi duduk depan ya Rasulullah, aku tak ada alasan apa-apa pun yang menyebabkan aku ni tak boleh keluar dalam Ghazwah Tabuk. Ka'ab bagi tahu. Rasulullah kata, tak apalah,
Mu tunggulah keputusan Allah Ta'ala. Tunggulah keputusan Allah Ta'ala. Yang mana Ka'ab ni dihukum di pulau. Di pulau, tuan-tuan. 3 sahabat ni di pulau oleh Rasulullah dan para sahabat duduk dalam kota Madinah. Siapa nak bagi salam pun tak. Nabi perintahkan hukuman dia pulau 3 sahabat ni. Jangan bercakap, jangan buat urusan jual beli, jangan apa semua. Ni hukuman dia. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan. Tunggu keputusan Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan. Orang tak cakap dengan kita. Bini pun satu perekat dipisahkan di antara suami dan isteri. Perekat kedua. Kawan tak tegur kita, tak hal lagi tuan-tuan. Mapuh munglah aku duduk dalam rumah. Bini aku ada. Boleh bercakap dengan bini aku. Ngadu apa dengan bini aku. Saat dalam keputusan kedua, bini pun tak boleh, kena pisah. Dan satu peristiwa hebat berlaku pada Ka'ab bila seorang raja, seorang ketua kabilah Al-Ghassan, kalau tak silap dia hantar surat pada Ka'ab. Wahai Ka'ab, dia kata Nabi SAW buat gini kamu, sahabat buat gini kamu, dalam keadaan ini adalah kesalahan pertama kepada kamu. Dia hantar surat pada Ka'ab. Wahai Ka'ab, mari tinggalkan Rasulullah, tinggalkan Madinah, tinggalkan sahabat, memari join kepada kabilah kami. Kami akan angkat kamu jadi pimpinan. Kami akan bagi kamu kekayaan. Kami akan bagi kamu jawatan. Mu jangan bimbang. Bila Ka'ab baca surat tu, Ka'ab kata celaka sungguh, mari pula bala. Kena ke kita. Mu tak sirat aku tak apa. Aku pergi kat lain. Aku masuk parti lain. Aku masuk parti lain. Boleh jawatan, boleh apa. Ka'ab dia tengok surat tu. Celaka sungguhlah. Boleh masalah pula. Lalu Ka'ab bila dapat surat tu, Ka'ab terus konyok surat tu, Ka'ab lempar dalam bara api, dalam api hok bakar. Ka'ab lempar. Ini Ka'ab bin Malik. Ingatlah Ka'ab bin Malik. Hilal bin Umayyah. Lepas tu seorang lagi ni tak mari ni. Siapa dia? Seorang lagi sahabat. Dia ada tiga serangkai sahabat yang kena hukum dalam Ghazwat Tabuk. Dan akhirnya kisah dia, akhirnya Allah Ta'ala terima taubat. Allah Ta'ala terima taubat Ka'ab bin Malik. Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, satu-satu ayat Al-Quran yang turunkan. Bila turun wahyu tu, Ka'ab bin Malik ni berlari pergi jumpa Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, adakah wahyu Allah Ta'ala turunkan ataupun Allah Ta'ala turunkan ayat bebas aku bara'atun, ayat tu turun pada aku kau ya Rasulullah, wahyu tu. Rasulullah kata ya. Allah Ta'ala akan turun khusus pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bila dengar, dia di antaranya orang pertama bagi tahu kepada dia, dia cabut pakaian dia yang comel tu. Ka'ab ni orang kaya tuan-tuan, toke kepada kebun kurma. Dia cabut pakaian dia, Malik dia hadiah pada orang pertama bagi tahu tentang berita gembira pembebasan dia. Allah teramat terima taubat dia daripada dosa yang dilakukan dalam Ghazwat Tabuk. Itu hebat dalam Ghazwat Tabuk. Tuan-tuan bacalah kisah Ghazwat Tabuk ni, sangat memberikan inspirasi kepada kita dalam peristiwa tersebut. Dalam peperangan Tabuk itu, Nabi bangun sembahyang malam. Lalu beberapa orang di kalangan sahabat berkumpul untuk mengawal keselamatan Nabi SAW. Sehinggalah Rasulullah SAW selesai solat, lalu berpaling kepada mereka lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepada aku malam ini 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Adapun yang aku diutuskan menjadi Rasul kepada manusia seluruhnya, dan adalah Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya sahaja. Aku diberi pertolongan menghadapi musuh dengan mereka merasa takut, walaupun jarak di antara aku dengan mereka perjalanan sebulan. Nak pergi ke Tabuk tu sebulan berjalan. Nescaya mereka dipenuhi perasaan takut juga. Dihalalkan kepada aku memakan harta ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Bila kita perang, harta rampasan perang tu bagi. Dia ada pembahagian. Kepada bala tentera, kepada negara, kepada apa, dia ada. Nabi-nabi lain tidak boleh
Tak boleh ambil harta ghanimah, harta rampasan peperangan. Harta rampasan lepas perang ni, di antaranya yang kita sebut Nabi apa? Nabi Musa ke Nabi Isa apa? Makna dia akan letak di bukit, kemudian api akan makan. Harta rampasan peperangan. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan kepada bala tentera pada umat dia. Yang mana sebelumnya harta ghanimah menjadi dosa besar kalau mereka memakannya, lalu mereka membakarnya. Dijadikan kepada aku tanah sebagai tempat solat sembahyang dan alat bersuci, di mana sahaja apabila tiba waktu sembahyang, walaupun dalam keadaan terdesak, aku boleh bersembahyang di atas tanah dan bersuci dengan tanah kalau tak ada air. Dan adalah umat sebelumku menjadi kesalahan besar kalau melakukan itu. Sebelum daripada Nabi Muhammad tak boleh bayar atas tanah, tak boleh guna tanah untuk bersuci. Mereka mestilah bersembahyang di gereja-gereja dan rumah ibadat yang khusus. Dan yang kelima ialah apa yang dikatakan kepadaku, mintalah, kerana sesungguhnya semua Nabi telah meminta, maka aku telah menangguhkan permintaanku yang istimewa itu hingga hari kiamat untuk kamu dan untuk siapa menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Maknanya Nabi tangguh doa khusus istimewa dia bila hari kiamat untuk seluruh umat manusia, iaitu syafaat Nabi ni akan disimpang pada hari kiamat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعاء استجاب له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.